Weh, ni dah masuk tahun 2025, takkan nak guna style abah-abah zaman dulu mandi. Habis disentalnya muka pakai sabun. Do I give a damn? No, I don't. Kulit muka bukan macam kulit lengan tau korang. Kulit dekat badan totally tak sama dengan kulit dekat muka kita ni. Lagipun pH dalam sabun tu lebih tinggi dan tak sesuai untuk kulit muka yang lebih sensitif. Kalau selalu cuci muka pakai sabun badan boleh menyebabkan kulit terlalu kering, breakout, gatal-gatal dan naik ruam-ruam. Ini boleh jadi penyebab juga kepada penyakit kulit eczema. Dan kulit muka kita ni perlukan formula yang lebih gentle, pH balance dan kurang bahan chemical. Kalau korang masih guna sabun 2-in-1 ni, baik korang fikir balik sebelum terlambat. Janamlah kulit tu nanti sebab bila skin barrier dekat muka dah rosak, memang makan masa untuk baik balik tau. Silat hari bulan korang boleh habis beribu-riban tau untuk rawat muka lepas tu. Better korang cegah dari awal. Korang yang pernah cuci muka pakai sabun badan tu, cuba share sikit pengalaman korang. Jangan kata korang makin flawless pula. Kalau nak konten-konten yang lebih menarik, jangan lupa follow, okay?